Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam transformasi pendidikan Pahang, salam TMK. Jadi untuk pagi ni kita akan adakan taklimat pelaksanaan modul Teknologi Maklumat dan Komunikasi TMK untuk Sekolah Negeri Pahang, Sekolah Rendah Negeri Pahang bagi tahun 2025. Yang seperti mana yang semua maklum, kita memang melaksanakan taklimat berkenaan dengan modul TMK setiap tahun bermula tahun 2023 lah bersama dengan saya. Okey, jadi untuk sebelum kita mulakan kita punya taklimat pagi ini, kita mulakan dulu dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih. Yang dihormati Tuan Haji Muhammad Suhaidi bin Haji Muhammad Nordin, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit TMK Sektor Pembelajaran JPN Pahang, barisan pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, barisan pegawai daripada Pejabat Pendidikan Negeri Pahang, barisan semua guru besar Sekolah Rendah Negeri Pahang yang saya hormati, dan juga semua wakil-wakil sekolah Negeri Pahang yang sudi bersama-sama dengan kita pada pagi ini untuk taklimat pelaksanaan modul TMK Sekolah Rendah bagi sesi 2025. Jadi sebelum kita mulakan taklimat yang ringkas pada pagi ini, saya ambil masa lebih kurang dalam sejam je lah untuk berikan maklumat dan taklimat berkenaan dengan umum lah. Jadi saya menjemput Tuan Haji Muhammad Suhaidi bin Haji Muhammad Suhaidi Nordin, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit TMK Sektor Pembelajaran JPN Pahang untuk memberi sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya dipersilakan Tuan. Apa tadi? Oh, boleh agak tak payah. Mak mengasuh bagi semalam 3 bintik. Kita tunggu hari tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Pahang First. Salam TPP. Salam Malaysia Madani. Pertamanya terima kasih kepada Cik Fahmi Zuan selaku person in charge untuk TMK di Sekolah Rendah. Yang dihormati juga kepada semua yang hadir, Cik Abdul Syamil, PP TMK, yang lagi saya pun tak nampak lagi. Seterusnya kepada semua guru besar dan juga wakil guru besar untuk taklimat modul TMK. Semua guru besar ni kan? Ya betul, pagi ni pukul 9 kita start dengan guru besar dulu. Okey. Jadi kalau tengok sini ada 354. Kita semua ada 500 lebih Masuk masih ada lagi lah yang belum masuk. Tapi rasanya maklumat semua dapat dah kan? Okey, sebab kita memang perlukan kehadiran ini untuk kita sampaikan maklumat di peringkat jabatan. Dia bermula pada kementerian, turun ke jabatan dan seterusnya kepada PBD dan juga kepada sekolah-sekolah. Jadi pada peringkat ini penting untuk sekolah-sekolah memahami. Oh, dah ada angkat tangan dah? Awal ya, okey lah. Normal angkat tangan dah? Nak ucap pertama? Tadi betul ke angkat tangan tu? Tak sengaja lah kan? Sengaja. Okey. Jadi pertamanya terima kasih kepada tuan-puan lah yang dapat bersama pada pagi ini. Tuan-puan sangat hebat, tuan-puan sangat komited untuk kita sama-sama memastikan perjalanan program perjalanan perancangan kita untuk memastikan kepentingan. Benda sangat penting untuk modul TMK ini sangat penting pada zaman sekarang lah, pada zaman ini. Dan kita pastilah lagi yang belum hadir ni macam mana nanti info ni kena sampaikan juga benda ni supaya kita pastikan, walaupun kalau kita perhatikan modul TMK dah lama, 2017 lagi dah.
perjalanan modul TMK ni daripada subjek dulu telah diubah menjadi EMK, elemen merentas kurikulum. So bila dia tukar jadi EMK ni, jadi modul ini menjadi macam sejuk. Itu satu masalah besar yang kita hadapi lah, bukan setakat Pahang saja. Cuma kebanyakan semua kebangsaan lah, seluruh negara menghadapi masalah sama bila dia menjadi elemen. Dia menjadi macam kata orang bukan subjek. Kalau subjek tu orang kisah sangat. Orang sangat peduli. Tapi bila jadi elemen ni, benda tu berada dalam subjek-subjek yang ada. So itulah jadi masalahnya. Komitmen tuan-puan lah selaku pentadbir di sekolah untuk memastikan benda ni dilaksanakan. Perjalanan dilaksanakan. Sebab kita faham 2027 akan bermulanya kurikulum persekolahan yang baru, KP 2027. Jadi pada perubahan yang berlaku itu semuanya kita lihat untuk ke arah kebaikan. Berubah satu benda, dilihat, dikaji dan dibuat baru dengan satu matlamat, dengan tujuannya semuanya untuk lebih baik daripada sebelumnya. Jadi elemen-elemen yang paling penting sekarang ni pada zaman sekarang ni, zaman digital, ialah elemen TMK. Bermula pada sekolah rendah inilah yang mana telah dilihat bahawa elemen TMK ini perlu ada pada semua subjek yang ada sekolah rendah. Bermakna kalau tengok semua sekolah melaksanakan ini, ilmu asas kepada pelajar kita, pada murid kita sekolah rendah, bila mereka pergi ke sekolah menengah, patutnya asas-asas ini dah selesai. Jadi secara tak langsung, untuk pembelajaran yang lebih tinggi, tahap menengah, di mana keperluan lebih banyak untuk mencari maklumat, untuk mencari segala fakta secara digital itu patutnya dah selesai lah. Jadi cuma untuk lihat pada hari ini, untuk elemen modul pada tahun ini akan diperincikan lagi nanti oleh pegawai hebat lah daripada jabatan ni, Cik Fahmi Zuan ni. Kerana kita lihat sejajar dengan dasar lah sekarang ni. Dasar pendidikan digital tuan-tuan pun dah dengar kan? Dasar pendidikan digital. Kerana dalam dasar itu kalau kita nak tengok lah mana-mana boleh dapat info daripada dasar pendidikan digital, ada 6 teras. Ada kat situ dah, ada kat slide tu. Teras 1 murid faham digital, teras 2 pendidik komputer digital, dan teras 3 budaya kepimpinan digital, dan teras 4 pengubahan info, 5 kandungan, 6 rakan strategi. Jadi kalau kita lihat yang mana direct dengan kita 1, 2, 3 tu memang sangat kena pada kita lah di sekolah. Murid fasih digital tu kat mana dia punya nak dapatkan ni, nak selesaikan malah murid fasih digital? Daripada teras yang 2, daripada pendidik yang kompeten digital. Kalau pendidik ataupun guru-guru tidak kompeten, macam manalah kita nak ajar murid-murid kita? So bermula daripada guru. Kemudian suasana budaya itu adalah daripada tuan-puan selaku kepimpinan instruksional di sekolah. Jadi budaya kepimpinan digital. Jadi tuan-tuan kena ada satu lihat kepada dipanggil budaya kepimpinan. Jadi tuan-tuan pun kena menyokong tentang penggunaan digital ini di peringkat sekolah. Dan masalah infra dan sebagainya tu kemungkinan melibatkan kos yang besar, itu tak apalah, itu bahagian kementerian akan selesaikan. Tapi kalau kita boleh dapatkan sokongan daripada rakan strategik tu yang penting, salah senam tu. Rakan strategik, committed, kat situlah kita boleh banyak lagi membantu kita. Dan juga sekarang ni data yang saya dapat untuk pelaksanaan, sebab kita sekarang ni maklumat kita tentang penggunaan TMK ni, modul ini kita ada dalam, tuan-tuan boleh tengok sendiri di dalam dashboard TMK Pahang. So kita ada dashboard itu, rasanya dah semua sekolah dah maklum dashboard ni dah lama Okey, ada tak kat situ Fahmi? Okey, itu antara interface ataupun antara muka dashboard
pelaporan sistem. So kalau lihat dashboard itu semua sekolah boleh masuk ni sekolah semua boleh masuk, boleh tengok status macam mana prestasi, macam mana berapa persen penggunaan, pelaksanaan di peringkat sekolah tuan-tuan sendiri lah. Jadi kalau kita lihat daripada data tu, saya dah ambil rumusan. Untuk tahun 2024, itu bermula pada 2024, modul kita ni sebenarnya penggunaannya sangat rendah lah, pelaksanaannya sangat rendah. Okey. Dia ada benda berbeza. Dia modul pelaksanaan dan juga laporan. Okey, laporan PDP ni 100%. Cuma pelaksanaannya tu masih rendah. Boleh faham tak? Dia ada beza lapor dengan laksana. Okey. 100% sekolah melaksanakannya. Jadi 20% sekolah dia yang melaksanakannya, pelaporan PDP, guru di dashboard. Jadi sampai 2025 hanya 20% sekolah saja yang melaksanakannya. Jadi bermakna 2024, 2025 pelaksanaan itu hanya daripada laporan daripada guru-guru yang laporkan di dashboard. So kalau guru laporkan 20% lah kita dapat. Kemudian kita kena pastikan dia jangan jadi sejuk benda ni. Sebab dia terdekat ada jadi elemen merentas kurikulum. Benda tu patut dia dilaksanakan dalam kelas ikut saja subjek yang dia ajar. So kalau tidak ada pelaporan itu dilaporkan di dashboard kita, so kita tak dapat nak pantau. So tuan-puan pun selaku pentadbir boleh pantau secara pencerapan di kelas, ataupun tuan-tuan boleh pantau juga boleh buka dashboard dan tengok sama ada sekolah perempuan dah lapor ataupun belum. Okey, sebab setakat ini walaupun kata kurikulum 2027 nanti perubahan yang berlaku tidak secara serentak semua tahun kan. Okey, 2027, 2028 dia secara berperingkat. Jadi akhir nanti pelaksanaan ini masih lagi dilaksanakan sehinggalah habis kohort itu 2031. Kata tahun 1, tahun 2 dan seterusnya. Jadi perjalanan itu masih ada lagi, bukan terus kita terus tutup. Tutup terus kita punya TMP sebab ada KP yang baru. Kurikulum sekolah yang baru. So ini antara jadual ada tu. 2031, 2027, sekarang ni 2025 tahun 1. Jadi kohort 2025 sampai kalau tengok dia punya perjalanan yang dalam jadual tu 2031. Sampai situ kan tahun 6. So dia habis 2031. Bermakna lama lagi lah. Bukan makna tutup kedai nak tunggu semakan yang baru ataupun kurikulum baru. Jadi masih lagi perlu kita pastikan sehinggalah habis kohort itu 2031. So sekarang ni intervensi tuan-puan kena pastikan BPK dah banyak bantu. BPK dah menyediakan modul-modul modul daripada tahun 1, tahun 2 dan terkini modul tahun 5 Kami start 5, 6 tak tahu lah 4, 5, 6 kan 4, 5, 6 dulu belum ada, sekarang dah tambung lagi. So jadi BPK dah ber-40 lah untuk menyiapkan modul itu walaupun katakan habis 2021, so dia tak stop. BPK sendiri membuat modul lagi untuk membantu guru-guru melaksanakan elemen ini, elemen TMK ni Dan nanti 2027 nanti akan ada satu standard. Ini dah ada sekarang sebenarnya, dipanggil SKDM Standard Kompetensi Digital Murid. Yang ini lebih kepada macam suasana. Jadi lebih pada kendiri pelajar-pelajar isi untuk dapatkan dia punya setakat mana standard kompetensi pelajar kita lah, terutama dalam digital. Jadi dipanggil SKDM, Standard Kompetensi Digital Murid. Jadi nak dapatkan yang kompetensi yang tinggi, dia sebab tu nama standard sebab kita ada kena capai ikut standard yang telah ditetapkan. So pelajar kita kena dapat standard itu, nantilah dia akan bagi, dan juga sebelum itu
kita juga sebagai guru-guru, sebagai pentadbir pun kena bersedia lah. Sekarang ramai dah lebih menguasai terama saya tengok pada guru-guru kita yang muda. Kebanyakannya dia orang dah celik IT ni. Dia dah apa nama, memang lagi hebat lah daripada kita yang veteran ni. Dia panggil Gen apa? Gen Z, Gen Alpha. Kan itu memang antara yang dia memang hidup dia memang dah biasa dengan digital. Terutama kita sekarang lah, lagilah banyaknya digitalnya. Anak kecil pun, umur baby pun tahun pun dah main komputer dah tengok lah telefon dah. Jadi tahap itu sekarang ni kita juga kena berubah lah ke arah itu. Sebab kita adalah antara yang mendidik. Jadi kita yang perlu untuk memastikan sebelum pelajar kita dinilai untuk diuji tahap komputasinya, guru juga perlu untuk menjadikan diri dengan tahap komputasi. Untuk yang lain tu kita akan dugi atau mungkin tuan-tuan yang cuma akan dipanggil nantilah di peringkat guru, di peringkat pentadbir untuk lebih detail lagi berkaitan dengan kurikulum baharu ini dan juga dengan lebih kepada tentang standard digital ini. So itu saja dari saya. Mohon maaf banyak-banyak. Terima kasih tuan-tuan semua atas kehadiran. Jadi sama-samalah kita memastikan sekolah kita, pelajar kita semua tidak ketinggalan dan sentiasa di hadapan untuk memastikan kecemerlangan masyarakat kita. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan kepada Fahmi semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Sohidi bin Haji Muhammad Nordin, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit TMK Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan di Pahang atas ucapan beliau tadi. Jadi tanpa melewatkan masa lagi, saya akan teruskan dengan taklimat pelaksanaan modul TMK seluruh rendah di Pahang tahun 2025. Sebelum saya meneruskan, ini adalah barisan ataupun unit TMK yang diberikan tanggungjawab untuk mengurus modul TMK lah, bermula saya bersama dengan Cik Sam Saleh dan Cik Samil yang diketuai oleh KPP, Tuan Haji Ahmad Bushra, Tuan Haji Muhammad Sohidi dan juga Tuan Pengarah sendirilah. Okey, objektif modul TMK ni adalah sejajar dengan anjakan PPPM dan juga transformasi pendidikan Pahang di mana mengutamakan dan menitikberatkan tentang teknologi digital selaras dengan dasar pendidikan digital yang telah diterangkan sedikit sebanyak oleh Tuan PPK tadi. Jadi, seterusnya ini adalah yang seperti mana yang semua tak maklum lah, kita panggil DPD lah, Dasar Pendidikan Digital. Kita ada 6 yang untuk slot kali ini kita fokus kepada teras 3 lah, iaitu budaya kepimpinan digital. Maksudnya pemimpin di sekolah kena membudayakan digital lah di sekolah. Nanti dia ada detail dia, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk terus kepada dasar digital lah. Matlamat utamanya modul TMK di negeri Pahang ni adalah untuk memastikan murid berupaya mengaplikasikan kemahiran, mengukuhkan pengetahuan dan menghayati nilai serta etika dalam penggunaan TMK bagi melahirkan murid yang boleh mencipta dan berinovasi. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya buat taklimat ni ialah kerana modul TMK ni telah diwujudkan pada tahun 2017 lagi, selari dengan KSSR 2017 lah, maknanya selagi ada KSSR Semakan 17 lagi itulah EMK untuk modul TMK sehinggalah tamat macam Tuan KPP kita cakap tadi, sehingga tahun 2031 tahun 6 akan tamatnya KSSR Semakan 2017 dan akan tamat juga modul TMK. Okey. Surat siaran ini saya berhadiahkan bersama dengan surat siaran daripada Jabatan Pendidikan di Pahang JPN pada 15 Mac 2024, iaitu pelaksanaan modul TMK yang ditandatangani oleh Tuan Pengarah Datuk Amzan sendirilah. Okey, seterusnya saya ada keluarkan surat kedua pula awal tahun ni pada 17 Februari 2025 tentang maklumat berkaitan dengan modul TMK untuk tahap 2. Sebelum ni kita, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, 2017 dia keluar EMK modul tahap 1 sahaja, tahun 1, 2, 3. Sehinggalah tahun lepas, hujung tahun lepas baru dikeluarkan
modul untuk tahap 2 itu tahun 4, 5 dan 6. Dan surat daripada KPM pun dikeluarkan pada awal bulan Januari lah berkenaan dengan maklumat modul TMK tahap 2. Okay, ini bagaimana dia punya latar belakang lah. Modul TMK mula daripada tahun 2011 iaitu diserapkan dalam DST lah, Dunia Sains dan Teknologi, elemen TMK, dan dia wujud subjek sendiri pada tahun 2014 bersama dengan RBT, dan juga pada 2017 dikeluarkan subjek tersebut dijadikan elemen. Fokus dia adalah kepada semua murid lah sekolah rendah untuk nilai tahap kemahiran ICT pelajar, dan mata pelajaran yang terlibat ialah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Pendidikan Kesenian dululah, iaitu Pendidikan Seni Visual dan juga Pendidikan Muzik, serta Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan, dan juga tahap 2 kita ada sejarah. Kata tolak. Itu bau wendy ya itu. Sampai sebulan apa? Punya tolak. Okey, Cik Jamaluddin mic tutup. Okey, seterusnya dia adalah aktiviti untuk membantu aktiviti PDP Gurus dan pelantikan guru penyaras TMK yang perlu ada di sekolah. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, guru penyaras TMK ni terdiri daripada salah seorang guru lah yang menyelaras pelaksanaan TMK di sekolah. Maksudnya siapa yang perlu dilantik sebagai guru pengajar terpulang kepada sekolah. Ada sekolah melantik guru ICT, ada sekolah yang melantik guru maklumat komputer, ada yang sekolah melantik guru data. Siapa-siapa sahaja guru yang berada kemahiran ICT lah boleh dilantik sebagai penyelaras TMK, sebab dia akan jadi sebagai rujukan lah pada cikgu-cikgu lain untuk pelaksanaannya. Okey, seterusnya inilah bahan-bahan rujukan. Bahan-bahan rujukan ni pun memang dah ada dalam website BPK ataupun repository pun ada, dia dah masuk dalam tu, iaitu kita ada buku pelaksanaan, buku panduan pelaksanaan macam mana nak melaksanakan modul TMK, dan kita ada dua buku ataupun dua panduan berkenaan dengan modul lah. Pertama ialah modul asas kemahiran asas itu, dan juga modul aplikasi. Modul untuk buku panduan pelaksanaan ni dia akan ceritakan berkenaan dengan macam mana kita nak laksanakan, bila kita nak laksanakan, siapa yang terlibat, dan juga macam mana kita nak buat pentaksiran dia lah. Seterusnya buku ataupun modul kemahiran asas ni akan berceritakan tentang setiap aplikasi yang akan digunakan dalam modul nanti. Secara basic lah. Topik 1 dia akan cerita tentang peralatan komputer, dia akan cerita tentang mouse, apa itu mouse, apa keyboard, apa itu CPU. Dia ada cerita juga pasal bagaimana nak menggunakan Microsoft PowerPoint, Microsoft Paint, Microsoft Word, pelayar web, sound recorder, asas internet, asas keselamatan siber, Scratch, dan juga Microsoft Office dan juga Excel lah. Yang ini adalah buku panduan untuk rujukan guru dan juga rujukan murid yang mana yang belum ada kemahiran lah. Dan seterusnya adalah modul aplikasi. Aplikasi inilah yang perlu dilaksanakan oleh guru, sebab dalam buku ni dalam adanya detail ataupun maklumat lanjut tentang macam mana kita nak laksanakan mengikut subjek. Untuk tahap 1 kita ada 8 buah buku lah, sebab masa keluar buku ni pada tahun 2011, masa tu kita 2017, masa tu subjek kita adalah subjek pendidikan kesenian. Dalam pendidikan kesenian ni kita ada muzik dan juga seni visual. Jadi bila start pada tahun 2019 dia dah pecah, asingkan pendidikan seni visual dan juga pendidikan visual, tapi masih lagi dah menggunakan modul yang sama lah, satu modul saja. Dan untuk tahap 2 baru keluar awal tahun ni, dia ada lebih kurang dalam semua subjek sama juga, cuma dia pecahkan untuk pendidikan seni dan juga pendidikan muzik, dia pecahkan daripada 2 buku, dan juga dia tambah satu sejarah. RBT tak ada dalam ni. Okey, seterusnya mod penggunaannya. Ada isu lah berkenaan dengan guru cakap tak cukup peranti, tak cukup peralatan. Sebenarnya untuk melaksanakan modul TMK kita ada 3 mod lah. Pertama, mod murid sahaja menggunakan komputer. Ini sekiranya sekolah memang mempunyai komputer banyaklah. So setiap seorang pelajar boleh gunakan komputer. Mod kedua ialah guru dan murid menggunakan TMK berkongsi. Maknanya mungkin ada 2-3 komputer. Ada pelajar yang berkongsi dengan pelajar, ada yang pelajar berkongsi dengan guru lah. Dan ketiga ialah guru sahaja menggunakan TMK. Maksudnya guru hanya paparkan menggunakan LCD dan juga laptop di depan.
menggunakan modul dan juga pelajar hanya lihat dan juga seorang demi seorang akan ke depan untuk aplikasi sekiranya perlu penggunaan komputer lah, sebab dia ada topik yang tak perlu menggunakan komputer pun, ada topik yang perlu menggunakan komputer. Okey. Seterusnya komponen lah. Kalau tengok dalam modul aplikasi tu dia ada bahagi kepada 4 komponen lah. Dan untuk tahap 2 dia dah guna standard kompetensi digital murid lah. Yang ini belum detail lagi. Keseluruhan panduan untuk SKDM belum keluar, tapi dia dah ambil sikit-sikit SKDM untuk dimasukkan dalam modul tahap 2 lah. Untuk tahap 1 masih lagi kekal dengan 4 komponen lah. Kalau tengok dia ada 1.0, 1.1, 1.2, semua hanya fokus kepada mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif sahaja. Dan untuk kalau sekiranya jumpa kemahiran 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, itu lebih kepada kemahiran lah. Kemahiran pelajar untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. Seterusnya kalau jumpa 3.0, 3.1, 3.2, dia lebih kepada pemikiran computational. Dia tak banyak guna komputer, dia lebih kepada menganalisis data, macam mana pemikiran ataupun kita kata pelajar tersebut meluahkan idea. Dan seterusnya kalau jumpa 4.0, 4.1, 4.2, dia lebih okey, lebih kepada etika lah. Dia akan cerita berkenaan dengan keselamatan siber, etika macam mana penggunaan komputer mengikut undang-undang, dan kita ada tanggungjawab juga nilai-nilai dalam penggunaan TMK ataupun peralatan ICT lah. Okey, seterusnya ini adalah kemahiran. Kalau nampak dekat sini, saya fokus sekejap. Okey, kalau tengok yang komponen 1 dia lebih kepada ada menaik, menyisip kotak teks, masukkan rekaan, menggunakan cerita formula, menghasil data. Kalau untuk yang 2 ni lebih kepada menggunakan player web, menggunakan proses, menyimpan data, membina jaringan kapabilitas, dan kalau komponen ketiga lebih kepada menghasil data, mempersembahkan data, meleraikan sesuatu, menentukan aspek penting, dan kalau tengok yang keempat lebih kepada menghargai hak cipta, bertoleransi, menyatakan sumber dan juga menerapkan amalan hijau. Okey. Ini punya kemahiran ada 4 je lah untuk tahap 1. Untuk tahap 2 saya tak pergi fokus sebab saya pun tak ada detail berkenaan dengan SKDM. Nanti kita akan fokus kepada setiap subjek mengikut panitia lah. Okey. Pelaksanaan modul TMK dilaksanakan oleh semua guru lah. Semua guru mata pelajaran terlibat. Kecuali kita tak ada subjek bahasa Arab, kita tak ada. Bahasa-bahasa semua kita tak ada. Kita tak ada RBT, kita tak ada. Itu juga. Okey. Seterusnya dilaksanakan pada waktu PDP. Tak perlu ubah tambah masa, hanya menggunakan PDP yang sama, SK yang sama, SP yang sama. Cuma aktivitinya lebih. Saya beri contoh tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tengok yang manual dulu, kalau contoh bahasa Melayu, kita selalu lihat cikgu mengajar bahasa Melayu, pelajar membina 5 ayat majmuk contohnya dalam buku latihan. Kita ubahkan kepada TMK, pelajar membina 5 ayat majmuk dalam aplikasi Microsoft Word. Dia lebih kepada digital lah. Dia punya objektif sama. Pelajar boleh menghasilkan 5 ayat majmuk contohnya. Okey, seterusnya instrumen pelajaran, instrumen dia macam mana kita nak laporkan ataupun kita nak nilai pelajar ada dalam setiap modul. Dia tak mudah, dia tak macam PBD, dia ada tahap 1, 2, 3, 4, 5, tak. Yang untuk modul TMK ni lebih kepada pelajar tersebut menguasai ke tak menguasai, itu sahaja. 2 saja, menguasai tak menguasai. So refleksi untuk hari tersebut, hari kejadian kalau cikgu buat PDP, cuma tulis kat refleksi tu lah berapa orang menguasai, berapa orang tak menguasai, sama je. Tak ada perubahan apa-apa, cuma kita fokus kepada aktiviti apa yang dilaksanakan mesti berteraskan kepada digital lah. Okey, slide ni saya akan share dekat dashboard. Dan link kalian saya akan bagi selepas habis ni lah, ada scan QR. Okey. Boleh laksanakan di mana-mana sajalah, sama ada di makmal komputer ataupun bilik darjah. Kalau perlukan guna komputer, bergeraklah ke makmal komputer. Kalau tak perlu, boleh ada dalam bilik darjah lah untuk pemikiran computational tu. Okey, seterusnya macam mana kita nak laksanakan ni saya akan lebih detail kepada cikgu lah. Pertama sekiranya cikgu nak melaksanakan modul ni, cikgu kena tengok pelajar tersebut, cikgu kena buka dulu modul.
tengok topik apa, subjek apa, bahagian mana cikgu nak laksanakan, lepas tu SK apa. Sebab setiap modul dia dah tulis dah SK apa, SP apa. Cuma aktiviti saja dia berubah mengikut SK tersebut. Jadi bila kita nak laksanakan, kena tengok juga kemahiran pelajar. Adakah pelajar mahir untuk menggunakan perisian tersebut. Contohnya, hari tersebut pelajar kena membina ayat dalam komputer 5 ayat. Adakah pelajar menguasai? Boleh tak pelajar buka komputer? Boleh tak pelajar nak menaik? Boleh tak pelajar nak menggunakan komputer tersebut? Sekiranya pelajar tak boleh, kita kena rujuk kepada kemahiran asas. Modul kemahiran asas tadilah cara nak menggunakan Microsoft Word, cara nak menaik, cara nak menggunakan komputer. Okey, tahun seterusnya sekiranya pelajar dah mahir, terus tak boleh dah pergi kepada modul kemahiran asas. Terus boleh laksanakan modul aplikasi dan terus buat laporan. Laporan ni saya buat dashboard supaya setiap cikgu yang membuat PDP TMK dapat melaporkan agar saya di JPN dan juga di PPD dapat melihat progres pelaksanaan lah di peringkat sekolah. Tak perlu saya dan PPD turun ke semua sekolah untuk tengok cikgu mana yang dah buat, cikgu mana yang belum buat. Laporan siapa sahaja, boleh buat sejurus sahaja habis PDP ataupun bila masa yang selesa selepas habis tamat PDP. Terus habis tu boleh buat pelaporan, hanya masukkan gambar skeping dan juga kemahiran apa dan SK apa, SP apa, dan juga mungkin ada maklumat sikit lah tentang secara keseluruhan cikgu melaksanakan modul tersebut. So terputus-putus ke? Tak apa, nanti saya rakam je lah. Okey, seterusnya macam mana nak tengok pelaksanaan tersebut? Kita akan tengok pada RPH lah. Pertama kita akan tengok dekat objektif dan juga aktiviti dia lah. Kalau contohnya objektif dia menaik dan memilih dan menyusun teks, aktiviti dia mesti berkaitan dengan pelajar boleh menaik ayat dalam penulisan PowerPoint. Dan juga dia ada menyatakan sikitlah kemahiran apa yang dia guna. 1.0 ke 2.0 ke 3.0 ke 4.0 dan juga last sekali ada refleksi. Berapa orang menguasai dan berapa orang tidak menguasai. Sekiranya PPD atau JPN nak tengok berkenaan modul TMK, dia akan tengok ni je lah dalam buku RPH. Tak perlu buat RPH baru, guna yang sedia ada, cuma ubah kepada aktiviti digital. Okey, seterusnya adalah saya buat ni pautan lah kalau mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Kita ada dashboard TMK. Dekat sini kalau tuan-tuan dan puan-puan dia buka, dia akan nampak satu slide depan ni. Ini adalah slide yang saya gunakan. Klik dekat sini, nanti dia akan pergi laporan kepada slide saya ni lah. Cumanya saya belum linkkan lagi. Nanti selesai hari ni mungkin esok saya akan link sebab mungkin sekiranya ada penambahan atau perubahan pada pagi saya akan baiki ini dan esok saya akan linkkan kepada dashboard saya. Klik je dekat slide ini, dia akan keluar pada slide yang saya guna ni. Okey, ni saya tunjuk kita ada pelaporan PDP dan juga kita ada pelaporan aktiviti JPN ataupun PPD ataupun sekolah. Contohnya guru besar ataupun ketua panitia ada buat pemantauan sikit lah PDP, pencerapan PDP ke mungkin cikgu tersebut ada menggunakan modul TMK, boleh laporkan dekat sini. Maknanya kita nampak sekolah ni ada buat pencerapan. Sekolah ni mungkin ada taklimat berkenaan dengan modul TMK. Mungkin ada buat program-program lain, program berkenaan dengan ICT, program minggu ICT ke, program maklumat komputer, boleh buat pelaporan lah. Mana kita nampak ada progres ataupun pelaksanaan berkenaan dengan ICT ataupun TMK di sekolah. Tak kisah. Tak fokus kepada modul TMK pun tak apa. Lebih kepada ICT. Contohnya buat minggu ICT, buat program pertandingan membina apa-apa saja perisian ke persembahan PowerPoint kepada pelajar, boleh laporkan kat sini lah. Bersertakan sekali dengan gambar. Okey. Seterusnya, ini adalah pelaporan yang kita tengok berakhir pada 31 Disember 2024. Kalau tengok kat sini pengisian dia, jumlah pengisian yang cikgu mengisi adalah 11,000. Daerah yang terlibat semua daerah dan bilangan sekolah 546 ni adalah semua sekolah lah. Semua sekolah rendah dan sekolah menengah yang ada, sekolah rendah lah yang ada tahap yang terlibat ialah 546 buah sekolah. Mata pelajaran yang terlibat ialah 11 buah mata pelajaran. Cikgu yang buat pelaporan ialah 5,406 orang. Maksudnya seorang cikgu buat dalam 2-3 laporan lah. Dan bilangan pemurid yang terlibat ialah 256,000. Sebab setiap kali pelajar cikgu buat laporan, dia nak tanya, dan kelas tu apa orang? Kelas tu apa orang? So
Jumlah pelajar ialah 250,000. Okey, yang bawah ni ialah setakat yang saya cek sampai 31 Julai itulah. Yang Ogos saya tak sempat update. Hanya 108 buah sekolah yang terlibat. Maksudnya daripada 546 hanya 108 buah sekolah. Sebab saya tahun ni saya bagi kelonggaran, saya nak tengok dulu macam mana pelaksanaan di sekolah. Sebab saya dah buat pelaksanaan pemunggaran ni lebih kurang dah 2 tahun dah, daripada 2003, 2004 dan 2005 ni saya nak tengok dulu macam mana pelaksanaan kalau saya tak buat penataran lah. Jadi malangnya hanya 118 sekolah sahajalah yang melaksanakan pelaporan. Dan mungkinlah di pihak sekolah ada sekolah yang dah laksanakan, mungkin tak buat pelaporan, terlupa buat pelaporan, terlepas pandang. Jadi nanti tuan-tuan boleh tengoklah sekolah tuan-tuan dan puan-puan ada tak buat pelaporan. Okey. So harapan saya sama juga untuk tahun ni kita nak 546 buah sekolah buat laporan, sebab kita, setiap tahun pihak BKPM BPK akan minta perkembangan lah di semua negeri macam mana pelaksanaan modul TMK. Okey. Ini saya tunjuk laporan tahun lepas lah. Tahun lepas saya buat sekolah mana yang isi pelaporan, sekolah tersebut akan terkeluar lah daripada senarai ni. Alhamdulillah tahun lepas 2024, hujung tahun lepas semua sekolah di semua negeri dan daerah selesai melaksanakannya, walaupun satu sekolah tersebut buat satu je pelaporan. Contohnya lah, mungkin dia punya penjelas TMK kot buat laporan untuk subjek dia, satu je. Selesai tu, hilang tu nama. Tapi kita tak nak lah macam tu. Kalau boleh kita nak setiap cikgu dan setiap subjek, maknanya kalau contoh cikgu sekolah tersebut ada 50 orang. Sekolah rendah 25 orang, katalah 25 orang sekolah rendah, 25 orang tahap 1, 25 orang tahap 2. Tapi sekarang ni kita dah modul kita dah semua terlibat tahun 1 sampai tahun 6. Jadi kemungkinan 50 orang cikgu tu boleh katakan 50 orang semua terlibat lah dengan TMK, kecuali subjek RBT dan subjek bahasa. Jadi laporan minimum sekolah tersebut mesti dalam 50 orang. Tapi sebenarnya satu seorang cikgu dia akan melapor semua subjek yang mengajar. Contohnya satu seorang cikgu akan mengajar 3 subjek. Jadi 50 orang cikgu maknanya lebih kurang 150 laporan lah perlu ada, sepatutnya lah. Kita anggap lebih kurang seorang cikgu 3 subjek. Betul lah. Okey. Jadi macam contoh selagi beberapa sekolah ni hanya satu laporan lah. 2023 tak ada laporan. 2024 ada satu laporan. Tapi tak apalah, itu 2024 dah habis kita dah. Kita mulakan dengan 2025. Ya, ini setakat 2025 saya tengok. Kalau tengok dekat sini yang merah ni ialah bilangan sekolah yang belum buat pengisian lah. Contoh saya bagi Bentong. Bentong 33 buah sekolah belum buat pelaporan. Hanya ada pelaporan hanya 6 buah sekolah sahaja. Total ialah 39 buah sekolah. Okey. Maksudnya kita tengok sini. Sebagai contoh satu sekolah Lebu, SK Lebu 2023 belum tak ada pelaporan, 2024 ada 16 laporan dan 2025 belum ada lagi lah, belum bermula lagi modul TMK. Okey, jadi tak apa, kita masih lagi di pertengahan tahun, bulan 9, jadi mungkin dalam 3 bulan 4 bulan lagi untuk melaksanakan modul TMK lah. Okey, kita tak nak modul TMK ni jadi macam buat sekali dah selesai. Kalau boleh kita nak budayakan dia biar pelajar kita mahir. Okey, seterusnya ni yang Tuan KPP beritahu tadi lah, selagi ada SMAkan saya makan 2017, selagi itulah adanya modul TMK dan 2027, kurikulum 2007 ni sebenarnya dia dah ada elemen TMK tapi dalam bahasa lain lah. Dia akan panggil SKDM. Tapi macam mana pelaksanaan dia, apakah kandungan dia, saya belum pasti lagi. Mungkin dia akan serapkan dalam semua subjek lah. Itu maklumat awal lah. Dia akan ada juga. Dia lebih SKDM ni lebih kurang dah, macam kalau tengok dulu kita ada, sekarang lah kita ada Tapi Hero. Betul, Tapi Hero. Lebih kurang macam tu. Okey. Okey, ini ialah intensi cikgu lah. Yang ini ialah kalau tahun lepas saya minta semua cikgu buat pelaporan, rekod dan juga buat program dan juga buat sijil. Tapi untuk tahun ni saya keluarkan ini daripada kewajipan, maknanya sekiranya sekolah nak buat silakan, sekolah tak nak buat tak perlu. Yang penting ialah pelaporan PDP tu je yang online tu, dan juga cikgu laksana PDP sini lah.
Saya dah sediakan juga template perekodan untuk semua tahun dan saya juga sediakan CJ pencapaian untuk semua tahun. Maknanya sehujung tahun bila pelajar dah habis semua modul, dia akan tik dekat sini, keluarkan CJ. Dan juga program ICT lah. Kalau dulu kita nak minta semua sekolah buat minggu ICT. Tapi tahun ni kita tengok bagi keluar garas mana-mana sekolah yang buat program, buat laporan. Kalau tak ada laporan tak apalah. Yang penting laporan PDP cikgu tu kena ada. Okey, dan perancangan di KPM sendirilah dan akan dilaksanakan oleh JPM ialah bengkel pemantapan pelaksanaan modul yang mana yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, saya akan mula buat taklimat kepada semua ketua panitia untuk semua subjek bermula daripada hari Isnin depan. Dan saya dah edarkan jadual dia dalam surat. Dan untuk maklumat tuan dan puan, ini adalah program KPM. Dia akan buat satu anugerah amalan terbaik aplikasi modul TMK dalam PDP. Yang ini macam mana dia nak buat, macam mana kriteria dia akan dimaklumkan oleh BPK sendirilah mulai tahun depan. Tapi saya cadangkan sekiranya tahun ni semua pelajar, semua sekolah pelaksanaan TMK sangat membangsakan, saya akan cari sekolah mana yang terbaik. Kita akan berikan anugerah lah, mungkin hujung tahun ni lah yang akan sampai oleh Tuan Pengarah sendiri. InsyaAllah jika ada peruntukan lah. Okay. Ini beberapa isu lah, isu berkenaan dengan wajibkah pelaksanaan. Saya nak kata wajib tak adalah nak jatuh hukum wajib, tapi dia adalah ada surat siaran daripada KPM selaras dengan pelaksanaan kes eksas saya makan 2017. Maksudnya dah kira kena buat lah. Okey, seterusnya bagaimana pemilihan guru penyeras TMK? Terpulang pada sekolah nak pilih guru ICT, guru data, guru mana-mana guru baru, tapi kalau boleh ada kemahiran ICT lah sebab kita nak dia jadikan sebagai rujukan cikgu-cikgu lain. Sebab cikgu, macam contoh kita nak cikgu pendidikan Islam, cikgu PJ, cikgu RBT ataupun cikgu bahasa Inggeris, bahasa Melayu melaksanakan ICT ni susah juga sebab kadang ada cikgu yang tak ada kemahiran. Jadi kita kena lantik penyelaras yang ada kemahiran supaya dapat membantu cikgu-cikgu ni lah. Perlukah ada jawatankuasa TMK? Kalau ada penyeras, mesti ada jawatankuasa. Maksudnya atas sekali ialah guru besar, bawah guru besar ialah GPK pentadbiran, seterusnya guru penyeras TMK dan semua ketua panitia. Itu je. Yang mana ketua panitia menguruskan panitia masing-masing lah. Okey. Adakah peralatan dan peralati komputer mencukupi? Yang ini tertinggal. Okey. Untuk maklumat tuan dan puan-puan, semua sekolah dah dibekalkan dengan 21 buah komputer laptop yang sewaan selama 5 tahun tu. Mana kalau rosak, boleh panggil orang tambaiki. Mana gunalah peralatan yang disediakan dan dalam rancangan untuk KP 2027 pun akan ada turun lagi peruntukan untuk peranti barulah. Itu dalam perancangan KPM lah. Okey, seterusnya bagaimana dengan kekurangan kemahiran? Mana kita sekiranya guru yang kekurangan kemahiran ICT, kita akan fokus kepada taklimat panitia ni lah. Kita akan beritahu macam mana. Kalau tak ada aplikasi ni, kita nak guna aplikasi apa. Tak ada kemahiran ni, kita akan buat kemahiran apa. Nanti kita akan fokus atau berbincang bersama dengan ketua panitia mengikut subjek masing-masing start minggu depan lah. Okey, seterusnya bagaimanakah dengan kekurangan kemahiran, adakah masa mencukupi untuk pelaksanaannya? Sekiranya pelajar kurang kemahiran, mungkin masa akan sangat mencukupi lah. Sebab apa? Sebab kita nak mengajar kemahiran pelajar dulu, macam mana nak buka komputer, macam mana nak kenal keyboard, macam mana kita. Jadi untuk awal ni kalau boleh latih dulu pelajar, biasakan dengan penggunaan komputer. Saya rasa kalau pelajar dah mahir, tahun 1, tahun 2, tahun 3 pelajar dah mahir guna komputer, tahun seterusnya mudah untuk cikgu nak melaksanakan TMK ni lah, ataupun mungkin kemahiran lain lah. So bukan modul TMK saja fokus pada ICT, dia ada juga untuk sekolah rendah kita ada PKL. Sekolah menengah kita ada PKL, sekolah rendah nanti mungkin akan ada tahun 5, tahun 6 akan ada tapi hero. Jadi bila benda tu kemahiran dah ada, mudah tu cikgu melaksanakan. Tak payah nak latih lagi cara nak guna komputer, cara nak buka, cara nak tutup komputer. Okey. Kenapa hanya guru ICT saja melaksanakan? Bukan, dia bukan hanya guru ICT sahaja. Kalau tengok dulu guru ICT, tapi sekarang kita nak semua cikgu lah, semua cikgu subjek ada kemahiran ICT dan boleh mengajar ICT walaupun sedikit je lah. Kalau dulu semua mula tu kita apa-apa kita serah guru ICT lah buat, guru ICT lah buat.
Jadi sekarang ni guru ICT ataupun guru penyaras TMK menjadi panduan lah, ataupun rujukan kepada cikgu lain macam mana nak laksanakan. Contohnya pendidikan Islam kita ada rakaman untuk baca Al-Fatihah. So mungkin kemahiran tersebut tak ada di guru pendidikan Islam, macam mana nak rakam suara, macam mana nak masukkan suara dalam PowerPoint, macam mana kita nak persembahkan suara tersebut. Jadi rujukannya ialah guru penyaras TMK. Guru penyaras TMK ni saya akan buat talimat jugalah hari ni pukul 11 sekarang. Macam mana nak membantu guru-guru di sekolah lah. Adakah murid ada kemahiran? Ini yang kita perlukan, fokus kepada pelajar mana-mana yang lemah ataupun tak ada kemahiran. Bermula pada tahun ni kita buatlah sedikit kita kata bengkel kemahiran ICT supaya pelajar-pelajar tahun 1 lah, tahun 1, tahun 2, tahun 3 supaya mereka mahir dalam penggunaan ICT. Perlukah program tambahan ini terpulang pada sekolah lah. Okey, nak buat minggu ICT boleh, nak buat hari ICT boleh terpulang. Macam biasanya pelajar lebih minat dan juga beri fokus kalau benda-benda yang melibatkan ICT ni, ada tayangan video ke, ada macam mana nak guna sentuh komputer. Kadang ada sekolah memang pelajar yang memang tak pernah sentuh pun komputer, dia guna komputer, telefon saja, tapi bila bagi keyboard ke dia terkebir-kebir, macam mana nak guna keyboard ni, sebab biasa dah guna telefon kan. Okey, ini ialah perancangan saya lah bersama dengan JU Negeri dan juga JU Daerah yang akan buat pelaksanaan berkenaan dengan modul TMK mengikut subjek, bermula daripada minggu depan lah, hari Isnin sehinggalah 30 September. Mengikut masa dia lah. Sebab masa ni saya minta ada JU. Bila JU free dan masa dia terluang buat pelaksanaan modul ni lah. Yang beri taklimat ialah modul, saya akan bantu mereka lah. Okey. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan izinkanlah Ketua Panas, sebab saya dah keluar surat penentukan masa, jadi luangkan masa untuk KP. Dan sekiranya mana-mana cikgu, contohnya minggu depan Isnin kita fokus pada matematik pukul 10 pagi, KP matematik masuk, dan mana-mana cikgu matematik yang mungkin masa tersebut luang, tak ada kelas, boleh join jugalah. Dan setiap bengkel ni kita akan rakam dan kita akan letakkan dalam dashboard jugalah. Mana-mana cikgu kalau tak dapat masuk kali ni, dia boleh masuk tengok dekat YouTube kemudian lah. Okey. Kita ada lebih kurang 11 subjek lah. Dan hari ini kita akan buat taklimat bersama guru besar, GPK Petak Beranjak lagi pukul 10 dan juga penyelaras pukul 11. Dan petang ni kita buat taklimat bersama dengan JPN dan juga PPD. Okey, saya setakat itu saja taklimat saya daripada berkenaan dengan modul TMK. Ada tuan-tuan dan puan-puan nak bertanyakan soalan, boleh terus tanya soalan lah. Kita ada lebih kurang dalam 10 minit sebelum kita tamatkan sesi kita pada pagi ni. Silakan tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada soalan. Yang mana yang tak ada soalan boleh scan lah kehadiran. Saya akan masuk dalam SPL KPM lah. Silakan, terima kasih. Tadi banyak yang angkat tangan tadi. Kalau tak ada soalan, saya ada juga paste juga link dekat chatting portal untuk kehadiran lah. Masuk Google Form, isi dulu. Nanti saya akan masuk sebab peserta kita lebih kurang dalam 500 lebih. Nak scan SPL KPM time tak lepas 500. Saya kena masukkan menu. Petang ni lagi. Lepas ni lagi dengan bersama dengan GPK hampir lebih lah 1,000-2,000 kot. Okay. Jadi mohon sangat-sangat tuan-tuan dan puan-puan supaya menyokong pelaksanaan modul TMK di peringkat sekolah agar ia menjadi satu budaya. Bukan kata buat sekali je setahun, tak. Dia kalau boleh kita rutinkan dia. Ada sekolah juga tanya saya dah bawa laptop, saya dah pasang LCD dekat komputer, tayang YouTube. Itu saya dah buat modul TMK. Betul. Cikgu menggunakan peralatan TMK, betul ICT, tapi cikgu tak ikut kemahiran yang dia ada dalam modul. Jadi kita tak panggil itu sebagai pelaksanaan modul TMK lah. Sebab dia tak ikut modul, tak ikut kita punya kemahiran yang ada. Okay, bukan kata pelajar guna komputer dah selesai modul TMK. Sebenarnya dia kena buat ataupun dia kena ikut kemahiran yang ada dalam buku modul lah, ikut subjek dia. Sebab setiap subjek lain-lain. BM ada yang menaip saja. Sains ada yang
buat persembahan, slideshow. Matematik ada yang buat pengiraan dalam Excel, formula-formula. Pendidikan Islam ada yang merakam suara, ada lain-lain. Nanti kita akan detail dalam subjek lah bersama dengan Ketua Panitia. Ada tak tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang pertanyaan, boleh tanya terus lah. Okay. Slide ni saya akan share dalam link. Sekejap saya paste dashboard saya, pautan dashboard sekejap. Okay. Dashboard TMK. Okay, saya letak kat chatting link untuk dashboard TMK. Simpan, boleh save dulu link ni. Nanti mungkin besok ataupun esok saya akan masukkan saya punya slide lah. Okay, kalau tengok kita tunjuk sikit paparan paparan dashboard TMK. Okay, depan ni ialah slide saya lah, tapi saya belum linkkan lagi. Okay, yang kedua ialah bahan rujukan. Bahan rujukan ni semua surat-surat ada kat atas ni. Bawah ni ialah buku panduan dia, modul dia, buku kemahiran asas, modul aplikasi untuk tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan juga tahun 456 satu buku lah. Dia satu buku untuk semua tahun. Bahasa Melayu 456, macam yang tahun 1 ni dia lain-lain. Bahasa Melayu tahun 1, bahasa Melayu tahun 2 dia lain. Okey, seterusnya kita ada video panduan macam mana nak laksanakan ni. Video rakaman tahun lepas lah yang saya buat tadi macam ni, saya rakam dan saya masukkan dalam ni. Dan juga kita ada bengkel PDP guru. Yang ni ialah saya pautan-pautan untuk mata pelajaran ni, saya akan link kat sini lah untuk subjek-subjek. Bila saya belum buat lagi, dah ada link nanti boleh saya susun kat sini lah, bahasa Melayu, sains semualah. Ini adalah laporan PDP kita. Cikgu yang dah buat boleh terus isi Google Form kat sini, dia akan keluar kat sini lah. Analisa berapa sekolah ni berapa. Paling tinggi setakat ni, paling tinggi pengisian ialah SJKC Kerayong lah dengan 214 pengisian untuk 3 tahun. 2023, 2024, 2025. Ni kita tengoklah sekolah ni buat pelaksanaan mod apa, mod 3 ke, mod 2 ke, mod 1 ke. Dan kita nampak cikgu mana yang melaksanakan subjek apa dan jumlah murid dalam kelas tersebut berapa orang. Yang ni kita tengok subjek kelas lah. Subjek apa, buku berapa, dekat mana dia laksanakan, tarikh lapor bila, tarikh PDP bila. Dan juga gambar. Ini kemahiran apa yang digunakan dan juga sekiranya ada catatan, misalnya contohnya cikgu tulis murid seronok dan gembira semasa PDP langsung. Ini ada gambar-gambar lah. Dia akan masuk sikit gambar aktiviti belajar. Okey. Seterusnya ada analisa pelaporan. Analisa pelaporan ni ialah sekolah mana ataupun beberapa sekolah yang belum buat pelaksanaan pelaporan lah untuk tahun 2025. Saya dah asingkan. Ini memang untuk tahun 2025 lah. Setakat ni paling tinggi untuk tahun 2025 ialah sekolah JKC Sungai Lui lah. Untuk tahun 2025 lah 70 laporan setakat ni. Raut. Okey, seterusnya laporan aktiviti. Ini laporan aktiviti ni contohnya ada buat mesyuarat ke, ada buat talimat ke, ada buat bengkeh, membantu ataupun pencerapan, buat laporan dekat sini, klik kat sini. Kita ada instrumen kan? Ada instrumen kendiri. Boleh buka, semak apa yang perlu ada. Macam mana kita nak barang-barang pencerapan lah. Ini boleh guna. Okay, lepas tu lah sekali kita ada maklum-maklum lah. Sekiranya ada pertanyaan apa-apa, biasanya cikgu akan tanya sini terus lah. Macam mana saya akan jawab di sini. Okay. Jadi guru yang menggunakan pelantar dilema dalam PDPC adakah dikira pelaksanaan email? Okey, Tuan Ustaz Nasha. Untuk penggunaan dilema kita tak panggil, itu lebih kepada kemahiran ICT, bukan modul TMK. Macam saya kata tadi, sekiranya dia ada guna kemahiran, contohnya kemahiran dalam RPS itu kemahiran pelajar boleh menaip atau membina ayat menggunakan komputer. Okey, dia guna aplikasi Delima.
Dalam tu dia buat ayat. Saya tak tahu. Tapi dia buatlah. Buat ayat 5 ayat hantar kepada cikgu sign tanda semua. Itu betul kita boleh katakan modul TMK. Walaupun saya tak nampak apa yang dia buat, tapi dekat buku RPS dia tulis menggunakan modul kelas Google Classroom, pelajar membina 5 ayat dan disemak oleh guru dalam Google Classroom. Boleh. Dengan syarat dia melaksanakan modul ataupun kemahiran TMK lah. Okey tuan? Okay. Lagi tak? Sebelum saya mengakhiri dah 9.55 untuk bagi luang kepada GPK untuk masuk buku. Okey? Kalau tak ada apa, saya akan stop di sini. Dan saya bagi peluang kepada GPK untuk masuk pula lah. Start pukul 10. Jadi saya ucapkan terima kasih Tuan Amir kepada semua Tuan Guru Besar yang bersama-sama meluangkan masa sejam bersama dengan saya, dan juga Tuan KPPK mengucapkan terima kasih atas sokongan dan juga khidmat bakti daripada tuan-tuan dan puan-puan dalam menjayakan modul TMK untuk negeri Pahang. Okey. Semoga dipermudahkan segala urusan tuan-tuan dan puan-puan, dan semoga semuanya berjalan lancar untuk dan juga demi keberhasilan pelajar kita lah. Hello, selamat pagi Cik Fahmi. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya cikgu. Ya, saya nak tanya untuk slot yang seterusnya, sebab dia melibatkan ketua panitia kan dengan tarikh yang tak sama. Untuk hari ini selepas guru besar menyertai, nanti GPK 1 akan menyertai kan. Betul. Saya nak tanya, kandungan mesyuarat tu adalah benda yang sama tak? Okey, untuk hari ini kandungan dia slide yang sama, cumanya mungkin saya mungkin akan dapat isu berbeza lah. Dia mungkin di peringkat GPK mungkin ada isu berbeza, di peringkat tuan guru besar mungkin ada isu yang berbeza, tapi setakat ni untuk maklumat bersama dengan guru besar belum ada isu-isu apa-apa yang dibangkitkan. Jadi saya menunggu jugalah kalau ada isu di peringkat GPK. Dan untuk panitia nanti saya juga akan menggunakan slide yang sama sekejap, dan saya akan teruskan dengan pembentangan buka modul. Maknanya kita akan buka setiap modul tu page by page, akan ceritakan apa dalam kandungan subjek ni, ada apa, kena buat apa kemahiran yang terlibat. Itu fokus pada ketua panitia lah yang akan bermula pada Isnin minggu depan. Untuk hari ini kita akan umum sahaja. Sebab untuk sekolah saya hari ini saya buat showcase KMR. Jadi guru penyelaras TMK tu saya rasa tak dapat masuk. Okey, tak apa. Mungkin ada cikgu lain mungkin boleh wakil ke sementara dapat wakil lah. Boleh. Saya faham. Kalau kata ada isu lain tu saya aturkan seorang cikgu untuk ganti lah ya. Okey. Boleh Terima kasih. Boleh. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum tuan. Tuan, soalan. Untuk yang seterusnya nanti, address link tu sama ke ataupun tidak? Sebab yang link sama je. Yang rusa terima semuanya tak betul. Sama juga yang GPK sekali dia cuba masuk pun tak masuk lagi. Link yang sama. Yang ke atas ni kalau copy link ada sama je. Dia belakang sekali OBN. Mungkin type kot salah. Kita terima yang link biru tu juga tuan. Okey, tak apa. Terima kasih banyak tuan. Okey, sama tuan. Maaf sekiranya ada tu, tapi saya akan gunakan link yang sama untuk semua panitia dan juga taklim hari ni lah. Link sama je. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang besar. Mungkin tuan-tuan yang besar boleh undur diri dulu lah untuk bagi peluang kepada GPK pentadbiran untuk masuk. Terima kasih tuan. Terima kasih. Sama. Terima kasih tuan. Sama-sama. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan.